Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amjad Hakimi bin Mazli, nombor matris 087491. InsyaAllah pada video kali ini saya akan membentangkan sebuah tajuk, iaitu hadis mukhtalif. Baiklah, yang pertama, pengenalan hadis. Mukhtalif al-hadis ialah ilmu yang membahaskan hadis-hadis yang pada zahirnya kelihatan bercanggah. Namun, percanggahan itu masih boleh diselesaikan melalui penelitian utama. Dalam teks kitab disebut bahawa wahwa ilmu yabahathu fil ahadis allati zahiruha at-tanaqud. Maksudnya, ilmu yang membincangkan hadis-hadis pada zahirnya kelihatan bertentangan. Antara cara untuk menyelesaikan ialah yang pertama al-jam'u, iaitu menghimpunkan kedua maksud. Yang kedua takhsisul am, mengkhususkan lafaz umum. Yang ketiga takyid al-mutlaq, menghadkan lafaz mutlak. Dan keempat, memahami berlakunya peristiwa yang berbeza. Jadi ilmu ini juga dikenali sebagai ilmu talfiq al-hadis. Perbahasan ini hanya melibatkan hadis sahih dan juga hasan, bukan hadis dhaif dan juga palsu. Terusnya, definisi mushkil al-hadis. Mushkil al-hadis dari sudut bahasa bermaksud satu yang sama dan juga sukar difahami. Dalam teks kitab disebut bahawa al-mushkilu fil lughah al-multabis. Maksudnya, sesuatu yang kabur atau bercampur sehingga sukar difahami. Dari istilah pula, ia ialah hadis makbul yang tak jelas maksudnya kerana kelihatan bercanggah dengan dalil lain yang diterima. Dari segi istilah, ia ialah hadis makbul yang tidak jelas maksudnya kerana kelihatan bercanggah dengan dalil lain yang diterima. Dalil tersebut boleh terdiri daripada yang pertama Al-Quran Al-Karim, yang kedua As-Sunnah An-Nabawiyah, yang ketiga ijma', yang keempat ialah akal yang sihat, dan juga yang kelima ialah fakta sejarah. Kemusykilan bukan pada hadis itu sendiri, tetapi pada kefahaman pembaca terhadap maksud hadis. Jadi seterusnya, apakah perbezaan antara mushkil hadis dan juga mukhtalif al-hadis? Jadi kita boleh lihat al-farqu baina mukhtalif al-hadis wa mustakilul hadis. Mukhtalif al-hadis berlaku apabila terdapat dua hadis atau lebih yang zahirnya bertentangan antara dua. Fokusnya ialah menyelesaikan pertentangan tersebut. Mushkil hadis pula lebih umum. Ia boleh berlaku apabila hadis kelihatan bercanggah dengan Al-Quran, ijma' dan juga akal. Oleh itu, saya rumuskan bahawa mukhtalif hadis ialah konflik zahir antara hadis dan juga hadis. Mushkil hadis ialah kesamaran maksud hadis secara lebih umum. Ini menunjukkan bahawa mushkil hadis ni lebih luas skopnya berbanding mukhtalif. Seterusnya, apakah kepentingan belajar hadis mukhtalif ni? Ilmu ini ialah sangat penting dalam memahami sunnah Nabi dan mengistinbat hukum syarak. Dalam kitab ada sebut bahawa fahmul hadis an-nabawi asy-syarif fahman saliman, iaitu memahami hadis Nabi dengan kefahaman yang betul. Selain itu, ilmu ini juga membantu dalam mengeluarkan hukum syarak dengan tepat, mengelakkan sangkaan hadis yang bercanggah, menzahirkan kehebatan ulama dalam berijtihad, dan juga mendidik penuntut ilmu supaya menghormati nasyarak. Wahyu ni dia tak bercanggah secara hakiki, tapi bila mana zahir tu kita rasa macam tak nampak, kita tak jelas, maka kita perlulah teliti dengan ilmu. Baiklah, kita pergi kepada pandangan ulama. Yang pertama, Ibnu Al-Qayyim menyebutkan bahawa sabda Nabi saling membenarkan antara dua hadis, ataupun tiga ataupun empat. Dalam kitab disebut bahawa yasduqu ba'dahu ba'dan wa yashhadu ba'dahu li ba'din. Maksudnya, sebahagian hadis membenarkan sebahagian lain. Beliau menegaskan bahawa pencanggahan sebenar bukan pada sabda Nabi, tetapi bagaimana cara manusia faham hadis itu sendiri. Yang kedua, Imam Ali bin Al-Madini berkata at-tafaqahu fi ma'ani al-hadis nisfi al-ilmi. Maksudnya, faham makna hadis ni adalah separuh daripada ilmu. Jadi nak tunjukkan bahawa besarnya kedudukan ilmu ni untuk faham hadis di sisi para ulama. Akhir sekali, apakah contoh percanggahan yang berlaku? Antara contoh yang dibincangkan ialah hukum berkaitan sisa minuman anjing. Terdapat hadis yang memerintahkan bekas yang dijelak anjing dibasuh, tetapi riwayat lain zahirnya seolah-olah menunjukkan selain itu, maksudnya tak perlu dibasuh. Contohnya,
Para ulama meneliti semua riwayat Para ulama meneliti semua riwayat dengan kaedah ilmiah, bukan terus tolak hadis tu. Mereka melihat sanad, lafaz, konteks dan masa kejadian. Maka daripada sini lahirlah jalan penyelesaian, iaitu al-jam'u, at-tarjih dan juga tawakuf. Ini membuktikan bahawa ilmu mukhtalif hadis ni penting untuk memahami sunnah dengan tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Adam Zuhdi bin Zulkifli, nombor metrik 086975. Saya akan meneruskan lagi pembentangan tentang tajuk hadis mukhtalif, iaitu pada masalik al-ulama fi ta'amil ma'al mushkil hadis, kaedah para ulama dalam menangani permasalahan hadis. Baik, yang pertama adalah al-jam'u bainal hadisain, iaitu menghimpunkan atau menggabungkan antara dua hadis. Al-jam'u dari segi bahasa adalah menghimpunkan sesuatu yang berpecah-pecah serta menggabungkan sesuatu dengan mendekatkan sebahagian dengan sebahagian yang lain. Manakala dari sudut istilah pula adalah penulis ini tidak menemui takrifan daripada ulama terdahulu, mungkin kerana maknanya sudah jelas dari sudut bahasa. Namun salah seorang pengkaji kontemporari mentakrifkannya sebagai menjelaskan keserasian dan kesepakatan antara dua hadis yang kelihatan bertentangan, yang kedua-duanya itu sah untuk dijadikan hujah dan berlaku pada masa yang sama, serta beramal dengan kedua-duanya. Hal ini dilakukan dengan mentafsirkan setiap hadis pada makna yang betul, sehingga hilangnya percanggahan-percanggahan ataupun perbezaan antara keduanya, seperti mana konsep umum dan khusus ataupun konsep am dan khas, mutlak dengan muqayyad dan seumpamanya, serta menunjukkan bahawa sebenarnya tidak ada pertentangan yang sebenar-benar antara kedua-dua hadis tersebut. Sesungguhnya kaedah menghimpunkan ataupun menyesuaikan dalil-dalil ini hendaklah didahulukan sebelum kaedah-kaedah lain, kerana mengamalkan kedua-dua dalil ini lebih utama daripada kita meninggalkan salah satunya. Baik, yang seterusnya adalah at-tarjih, iaitu menguatkan. Tarjih dari segi bahasa adalah huruf ra, jim dan ha itu membawa makna asas, iaitu menunjukkan keteguhan dan pertambahan. Manakala dari segi istilah pula, Imam Al-Amidi mentakrifkannya sebagai tarjih ini adalah keadaan di mana salah satu daripada dua dalil yang layak menunjukkan sesuatu hukum ketika berlakunya pertentangan antara keduanya, disertai dengan faktor-faktor yang mewajibkan untuk kita beramal dengannya dan meninggalkan yang satu lagi. Sekiranya tidak dapat dilakukan penggabungan ataupun al-jam'u itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan nasah, maka wajiblah kita beralih kepada tarjih, iaitu menguatkan salah satu hadis berbanding yang lain berdasarkan dalil-dalil, bukan semata-mata mengikut kehendak sendiri. Di sini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala juga telah menjelaskan beberapa bentuk kaedah-kaedah tarjih. Seterusnya, kita beralih kepada at-tawakuf. Menurut Ibn Faris, dari sudut bahasa, at-tawakuf bermaksud menunjukkan berhenti atau tertahan pada sesuatu. Manakala dari segi istilah pula, Imam Al-Isnawi berkata, apabila dalil-dalil itu bertentangan dan tidak ada satu pun yang mempunyai kelebihan berbanding yang lain, maka keadaan ini dinamakan sebagai seimbang ataupun ta'adul. Apabila tidak dapat dilakukan penggabungan, iaitu al-jam'u, tidak berlaku nasah dan tidak dapat dibuat tarjih, maka wajiblah kita berhenti atau wajiblah kita tawakuf daripada beramal dengan salah satu daripada hadis, sehingga jelaslah bentuk tarjih ataupun antara kedua-duanya. Maka di sini antara dalil yang menunjukkan kenajisannya ataupun dalam bentuk hadis mukhtalif ini adalah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', apabila anjing-anjing ini menjilat air dalam bekas salah seorang daripada kamu, maka hendaklah dia membuang kemudian membasuhnya sebanyak 7 kali. Ada juga dalam riwayat lain mengatakan apabila anjing minum dalam bekas salah seorang daripada kamu, maka hendaklah dia membasuhnya sebanyak 7 kali. Ada juga riwayat lain mengatakan bahawa apabila anjing melihat menjilat dalam bekas, maka basuhlah ia sebanyak 7 kali. Yang pertama itu daripadanya adalah tanah. Juga daripada riwayat lain mengatakan bahawa apabila anjing menjilat dalam bekas, maka basuhlah ia sebanyak 7
7 kali. Kali ke-7 itu adalah dengan tanah. Seterusnya antara contoh lain pada bab perburuan, iaitu hadis daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, apabila kamu melepaskan anjingmu yang telah dilatih lalu ia menangkap dan membunuh haiwan buruan itu, maka makanlah. Jika ia makan, iaitu anjing itu makan daripadanya, maka jangan kamu makan, kerana sesungguhnya ia menangkap untuk dirinya sendiri. Aku bertanya, aku melepaskan anjingku, kemudian aku dapati bersama-samanya ada anjing lain, maka baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, maka janganlah kamu makan, kerana engkau hanya menyebut nama Allah ke atas anjingmu sahaja dan tidak menyebutnya ke atas anjing yang lain. Maka di sini maksud daripada kedua-dua hadis ini menunjukkan bahawa air liur anjing adalah suci, dan ini bertentangan dengan hadis Abu Hurairah yang telah disebut sebelum ini. Baik, kali ini kita akan melihat bagaimana ulama menangani masalah ataupun pertentangan ini. Antara tokoh ulama yang berpegang kepada pendapat ini adalah Ibnu Hajar. Beliau menjawab hadis daripada Ibnu Umar yang membawa maksud kesuciannya dengan berkata, pendapat yang lebih tepat adalah dengan menyatakan bahawa perkara itu berlaku pada fasa permulaan berdasarkan hukum asal keharusan. Kemudian datangnya perintah untuk memulakan masjid-masjid, menyucikannya serta memasang pintu-pintu padanya. Perkara ini dirujuk melalui tambahan yang dibuat oleh Imam Al-Ismaili dalam riwayatnya melalui jalur Ibnu Wahab berkenaan hadis Ibnu Umar ini. Beliau iaitu Ibnu Umar berkata, dahulu Umar berkata dengan suara yang paling lantang, jauhilah perbuatan yang sia-sia di dalam masjid. Maka Ibnu Umar berkata, dan sesungguhnya aku pernah bermalam di dalam masjid pada zaman Rasulullah SAW, manakala anjing-anjing pula, dan ayat hadis seterusnya. Maka beliau iaitu Ibnu Hajar mengisyaratkan bahawa perkara tersebut berlaku pada peringkat permulaan. Dengan penjelasan ini, maka tertolaklah hujah yang menggunakan hadis tersebut untuk menyatakan kesucian anjing. Makna pada zaman Rasulullah itu ianya bersifat umum bagi semua waktu kerana ia adalah isim mudhaf, iaitu kata nama yang disandarkan. Namun ia dikhususkan kepada waktu sebelum tempoh diperintahkan untuk menjaga kesucian masjid. Manakala pada perkataannya, maka tidaklah mereka merenjis air, ianya merupakan suatu penegasan ataupun mubalaghah, kerana penunjukannya terhadap penafian basuhan adalah secara mim babil aula, iaitu pada bab yang lebih-lebih lagi. Ibnu Battal berhujah dengan perkara itu akan kesucian baki jilatan anjing kerana tabiat anjing ini adalah mengekori tempat-tempat makanan, sedangkan sebahagian sahabat pula tidak mempunyai rumah melainkan masjid. Maka tidak mustahil air liur anjing itu akan sampai ke sebahagian ruang-ruang masjid. Namun hujah ini dicanggah dengan menyatakan bahawa kesucian masjid adalah suatu yang diyakini, manakala apa yang disebutkan anjing yang menjilat ruang-ruang masjid itu merupakan sesuatu yang diragui, dan keyakinannya itu tidak boleh dihilangkan oleh keraguan. Lagipun pertunjukannya ataupun penunjukannya itu tidak menyanggahi penunjukan yang mantuk, hadis yang datang daripada mengenai perintah membasuh kesan jilatan anjing. Adapun mengenai hadis Adi bin Hatim itu tentang kesucian baki jilatan anjing, adalah Nabi Muhammad SAW tidak memerintahkannya untuk membasuh air liur anjing itu. Jika ia najis, nescaya baginda akan memerintahkannya, maka itu menunjukkan ianya suci. Penulis Faid Al-Bari menjawab perkara ini dengan berkata, berpegang kepada perkara-perkara yang samar, iaitu mubahamat, setelah datangnya hadis-hadis yang jelas dalam bab ini merupakan sangat lemah. Di samping ia merupakan pendalilan terhadap perkara yang didiamkan al-maskut, dan ia berada pada tahap kelemahan yang tinggi. Ini kerana sebagaimana baginda Nabi Muhammad SAW tidak memerintah membasuh air liurnya, baginda juga tidak memerintah membasuh darah yang keluar daripada luka buruan tersebut, dan tidak juga memerintahkan untuk mengeluarkan najis yang ada di dalam perutnya. Maka adakah sesiapa yang berpendapat akan kesuciannya? Baginda tidak menyentuh tentang basuhan hanyalah kerana ia sudah maklum pada hal-hal perburuan, iaitu tajuk perburuan, maka tidak perlu lagi untuk kita disebut. Maka di sini Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan selain daripadanya berpendapat akan kenajisan baki jilatan anjing serta air liurnya, dan wajib membasuh hasil buruan daripadanya.
Seterusnya, pendekatan yang kedua pula adalah mentarjihkan hadis-hadis yang membawa maksud kesuciannya dan memalingkan hadis-hadis yang bertentangan daripada zahirnya. Maka di sini Imam Malik rahimahullah taala dan para ulama yang sependapat dengan beliau berpandangan bahawa perintah membasuh bekas jilatan anjing ini merupakan perintah yang berbentuk ta'abbudi, iaitu pengibadatan semata-mata, dan bukanlah disebabkan oleh sesuatu illah, iaitu sebab hukum-hukum yang rasional. Bagi mereka, air yang dijilat oleh anjing itu tidaklah dikira najis, namun ia dibuang sebagai satu bentuk ketaatan, ta'abbud. Oleh itu, hukum ini tidak boleh dikiaskan kepada cecair yang lain selain daripada air. Imam Ibn Rushd setelah menyebutkan hadis-hadis dan asar yang pada zahirnya kelihatan bertentangan, menjelaskan bahawa para ulama berselisih dalam mentakwilkan asar-asar ini serta cara untuk menghimpunkannya dan dengan kias yang disebutkan. Imam Malik rahimahullah taala berpendapat bahawa perintah membuang sisa minuman anjing dan membasuh bekas daripadanya adalah suatu bentuk ibadah yang tidak diketahui ilahnya, dan air yang dijilat itu bukanlah najis. Jadi di sini menurut pendapat yang masyhur daripadanya, beliau tidak melihat perlunya untuk kita membuang bahan-bahan yang lain selain daripada air yang telah dijilat oleh anjing. Hal ini adalah seperti yang kami katakan kerana wujudnya percanggahan kias terhadap perkara-perkara tersebut. Selain itu, beliau juga beranggapan jika anjing difahami sebagai najisnya, iaitu najis al-ain, maka ia akan bercanggah dengan zahir Quran, iaitu firman Allah yang mengatakan bahawa maka makanlah daripada apa yang mereka haiwan perburuan tangkap untuk kamu. Surah Al-Maidah ayat 4. Maksudnya di sini, sekiranya anjing itu najis zatnya, nescaya ia akan menajiskan haiwan buruan apabila menyentuhnya. Imam Malik menguatkan pentakwilan ini dengan hujah bilangan basuhan yang ditetapkan. Sedangkan dalam urusan penyucian najis, biasanya bilangan tertentu itu tidaklah disyaratkan. Maka beliau menyimpulkan bahawa basuhan ini hanyalah satu bentuk ibadah dan beliau tidak berpaling daripada asar-asar lain kerana menganggapnya lemah. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.